duga. Yeah. At last, saving the best for last. Sains Saru. Tengok. Buka dekat Ansi. In fact, both of Sains Saru punya work dekat Ansi keluar. Animation punya festival kat France. I love the style. Shitara. Dia tak salah aku nanti nama dia tukar tau, because aku mula tengok asal nama dia Fatima juga. Because this is based on real story. Yes, real historical. Because suami tu that ada woman that she befriends is anak Genghis Khan, and she herself is a very powerful Mongol woman. Diorang cakap bahasa Mongol loh dalam ni, gila siap. Yes. And then two of the characters diorang pakai sumo wrestler yang berbangsa Mongolia. Diorang tak pernah jadi seiyu. Orang interview tanya, how does it feel like? Dia kata, aku minat manga anime. Aku happy gila dijemput. Kalau aku happy kan dijemput. Tapi yang ni okay, fine. Kita wayang all the other stories kita tak cakap pasal. Ini aku nak cakap lebih sikit kot, because we have actually watched 2 episodes and aku three lah. Dah 3 lah. Dah 3. The latest episode baru keluar semalam. Oh, aku tak tengok lagi. Today technically. Aku tengok 2 baru. Aku baru tengok 2 juga. But macam ni je lah. Bila tengok the first episode tu dengan ada azan, dengan dalam conversation dia cakap pasal idah, aku macam cerita ni betul sel, because the City of Tooth exists, and then tapi dia kelakar. But cerita dia, walaupun dia Mongol macam muka budak kejam sel, dia orang dia bunuh macam tu je. Aku taken aback sel. Sedih. Yang the first episode dah 2 orang meninggal tu, aku dah macam aku kesian kat Shitara. Aku macam mana lah. Anyway, your thoughts guys on Jaduga. Obviously super biased. Alif dulu, silakan. I mean, cerita ni memang awak dah lama anticipated gila sebab I'm a huge memang history buff. Bila finally dapat tengok, memang best lah. First 2 episode, so aku tengok macam damn, especially bila not only macam diorang so accurate in portraying macam Islamic punya teachings, culture, Islamic punya, ada azan tu, dan pasal idah tu, and then pasal banyak lah diorang guna banyak ayat Quran, hadis pun ada. Tapi dia tak, I was half expecting to hear her read the Quran in Arabic. Tapi it's not fair on the seiyu lah, because dia Japanese kan. Tapi like Amber cakap tadi, and then ada Mongolians cakap like actual Mongolian. Yang tu pun aku surprise. Aku tak expect. Sebab I thought dia orang akan cakap Japanese, tapi dia orang actually cakap Mongolian. And then aku suka like dia orang also focus on like sebab zaman tu like the golden age of Islam, dia orang banyak like the scientific punya advancements kan. So yang part tu reminds me a lot of on the movements of the earth. Because you got books on Euclid. Now I might be wrong here, tapi dulu aku ingat masa the Mongol horde menyerang Iran, dia orang cakap jambatan yang dia orang membuat, dia orang buang buku yang tu ni dekat Sungai Tigris sampai boleh menjadi jabatan. So aku tak tahu dia orang ni barbarian gila, tak nak baca buku ke, tapi dalam cerita ni dia memang nak baca. He wanted the Euclid book, but he doesn't care about the other one. He doesn't care about what's in the book. Tapi yang tu ada explain in the 3rd episode lah. Okay. Tapi memang yang tu memang betul, yang jadi yang sampai the Tigris River tu jadi hitam sebab ink buku tu semua kan. Tapi yang tu bukan dekat Tus, yang tu dekat Baghdad. I see. Tapi tu cucu Genghis Khan.
So technically yang tu belum jadi lagi, I think, kalau timeline Aku pun baca juga cerita macam ni. aku dulu aku salah ingat. Dulu aku ingat Kublai Khan tu was Muslim, but dia tak. But among the Mongolian Khanates, because dia besar sangat kan, dia ada obviously Khans Cucu yang dia. more towards north of India Anak. ke more towards the Middle East, yang tu masuk Islam. Tapi Kublai Khan is cucu Genghis daripada anak Genghis yang termuda ke apa. Tapi whatever it is, the fate of, well, I don't want to tell people lah. I accidentally read this on Wikipedia, but the real history, not the story of the manga. Tapi the fate between Chitara / Fatima and what's her name? Tolui. Torigene. Dah introduce belum? That woman yang kata apa, we should apa macam mana lah, dia macam bengang lah dengan lelaki-lelaki Mongol. Belum ni, tu third episode dia. Okay. Torigene is actually dia dengan Fatima lah. I mean mula-mula aku ingat what's her relationship with Fatima, but Fatima tu she kept close to her lah, because obviously Chitara / Fatima tu very knowledgeable kan. Tapi itulah. Sorry Amber, you wanted to say? Aku tak tanya apa-apa lagi kau. What? Aku impress gila sebab aku rasa ni first time aku tengok Islamic punya anime. Aku rasa aku tengok benda-benda sebelum ni, and then diorang buka anime dia dengan azan. Aku macam okay, dia dah set up the mood dah. Lepas tu ada macam diorang baca, diorang tak cakap Arab tapi diorang cakap Jepun kan, macam diorang cakap in the name of Allah, the most gracious, the more merciful, which mean Bismillahirrahmanirrahim lah. Lepas tu ada waktu ada part yang siapa ni, Chitara ni baca Quran kan, dia baca surah Ali Imran, dia ada baca juga hadis. And then waktu Fatima mati tu pun, yang diorang kuburkan Fatima pun, diorang cakap innalillahi wa ilaihi raji'un. Yes. Aku macam aku impress gila. Macam dia macam satu Fatima mati, lepas tu siapa lagi seorang mati? Anis tu mati kan, the slave. Lepas tu bila kau cakap Fatima tu, Fatima is actually the main girl tau. Nama dia Chitara, but she will become Fatima later on, if I'm not mistaken. Yelah, yang orang yang ambil Chitara ni mula-mula tu, yang perempuan tu kan. The owner. Dia nama dia Fatima kan. Bukan Zumul ke yang blonde tu, yang mula-mula mati? Bukan blonde. Bukan blonde. Yang mak Muhammad. Mak dia. Mak Muhammad, Fatima, ya. Dia lah. Kan dia mati dulu. Yang rambut blonde tu mati paling last. Zumul tu last kali kan mati. Second last. Second last mati. Because Anis pergi got herself shot by an arrow. Ya. Lepas tu Zumul mati. Aku sedih gila. Tapi Anis lagi tu, dia kuat bersihkan rumah. Lepas tu 2 kali dia buat komen tribute to Marie Kondo. This does not spark joy. Siapa yang boleh tangkap, aku tengok aku gelak gila. Aku macam, was this done intentionally? So I mean, therefore okay, lepas ni aku nak tengok episode 3. So Sekai no Owari ni band dia ada DJ, dia pakai macam clown. Dah tukar orang clown tu, tapi topeng dia sama. Well, look the same. Stella and Hoshi Star by Zio Vachi. Dia orang ni pun sedikit. By the way, Zio Vachi ni yang Queen Bee. So tu aku pelik macam mana dia boleh nyanyi untuk anime ni. Tapi lagu dia sedap lah. Lagu sedap. In fact aku masa Queen Bee perasan dia nyanyi macam, bukan Dororo remake by Mappa, I think. Dororo dia nyanyi, there's quite a few other ones lah. Tapi itulah Tenma Kuno Jaduga, very nice. 2人でなら嵐も起こせましょう。あらあら